Aku cakap ni bukan sebab aku cemburu tau. Tapi aku rasa mungkin kau pun boleh faham situasi aku. Dan aku bukan nak buruk-burukkan isteri aku sendiri. Tapi Naira tu, dia cemburu sangat dekat kau semua. Sebab tu dia tak bagi Dewi pergi rumah mak kau lagi. Cemburu? Maria, sumpah aku tak ada apa-apa perasaan pun dengan Naira. Aku cuma anggap dia kawan je. Ya, dia pun sama juga. Tapi lepas kau ada isteri ni, dia rasa macam dia kehilangan kau. Bukan salah kau. Cuma dia tak tahu nak handle situation yang kau dah ada isteri sekarang ni.